Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Hari ini saya dan Abang Ashraf pergi ke Bazar Ramadan untuk mencari juadah berbuka. Masuk-masuk saja kami telah dihidangi dengan pelbagai jenis bau masakan dan juga minuman yang begitu menyelerakan sekali. Abang Ashraf kat sini dia dah tak keruan tau sebab dia kata bau-bau ni menggugah iman betul lah. So masuk-masuk dah nampak ada roti john, ayam goreng crispy, murtabak dan juga popiah. Di depan kami ada gerai yang menjual mi sotong. Memang nampak sedap. Tengok air ni pun rasa macam basah tekak. Tapi tak apa, kita pergi ke lane yang seterusnya. Mana tahu ada lagi makanan yang sesuai untuk juadah. Di sini ada mi Arab, ada western. Western ni nampak mengancam. Bolehlah kita cuba try. Dia ada chicken chop, dia ada shell out, dia ada ikan bakar, meatball pun ada. Tiba-tiba ada nampak kambing bakar. Dan di depan saya ni owner kedai tersebut, dia siap buat posing henshin lagi ala-ala Kamen Rider. Memang keren. Saya pun nampak dia ada jual belangkas bakar. Ini boleh kata benda makanan yang agak rare dan susah untuk kita jumpa sebagai juadah berbuka puasa. Ada kuih-tiaw goreng jugalah dekat sini. Kuih-tiaw talam ala-ala old school. Tak apa, tengok lagi apa yang ada di depan. Tapi kuih-tiaw ni nampak mengancam juga. Tak apa, dugaan bulan puasa. Dan seterusnya kita nampak ada air soya, tafufa dan boleh nampak kelibat owner kedai air. Kasih peace sekali. Alright. Tak apa. Alang-alang dah nampak benda kita nak beli, kita pun belilah juadah berbuka kita dan terus balik supaya kita dapat unpack kad Monster Galaxy kita. Dan untuk kali ni kita nak unpack kad lama iaitu kad pack Vortex. Gambar depan ada Boboiboy Solar berperisai. Tagline adalah kumpul, main dan gabung. Untuk pengetahuan semua, kad pack Vortex adalah kad versi lama yang tak boleh digunakan pakai untuk bermain, tapi hanya boleh digunakan sebagai koleksi sahaja. Boleh tahan susah juga nak buka kad ni sebab dia kad lama, tapi melekat teruk melekat pula dah. Okey, sebab dia kad lama memang dia kadang-kadang kondisi kad tu dia agak melekit sedikit. So kita kena buka berhati-hati supaya kita tak damagekan kad tersebut. So kad pertama kita adalah Boboiboy Solar HP 280, attack 220. Boboiboy Solar ni baju perisai dengan efek attack tambah 40 jika kad sebelum adalah Boboiboy Cahaya. So kad seterusnya, kan saya dah cakap kad ni dia melekat. Memang kena berhati-hati supaya kita tak damagekan kad yang di belakangnya. Alright, pelan-pelan kita buka dan kita asingkan kad HP 200, attack 160. Efek pula serangan pertama kad lawan terkena pada diri mereka sendiri. Dan siri pack Vortex ni kebanyakan karakternya berbaju perisai. Kad seterus adalah kad Boboiboy Angin HP 120, attack pula 80. Efek kad ini adalah boleh ditukar dengan kad Boboiboy Taufan jika kad Boboiboy Taufan ada di dalam deck. Mari kita lihat kad seterusnya. Melekat lagi lah. Kali ini tebal waktu dia melekat. Payah. Alright. Pipi Zola. Kad ni jarang nampak. HP 100, attack 80. Efek pula attack dan HP tambah 100 jika pernah gunakan kad Papa Zola kebenaran. So, kad kita yang seterusnya adalah kad Fang HP 120, attack 100. Efek pula segala efek pada kad lawan tidak berkesan. Dan kad terakhir kita adalah kad Boboiboy Frostfire tinju berapi bertubi-tubi HP 240, attack pula 360. Sayangnya kad ini tiada efek. Untuk kad-kad lama ni dia punya finishing memang cantik. So
Untuk memastikan kualiti dan juga kondisi kad dalam keadaan terbaik, kita perlulah letakkan kad ini di dalam card sleeve supaya keren. So, inilah kad-kad yang telah kita dapat. So, sampai sini sajalah video kita untuk kali ini. Jumpa next time. Bye.